Masuk main salji unlimited. Serius, yang ni tempat main salji paling best dekat Malaysia. Tempat dia besar, permainan dia banyak, paling best, boleh masuk banyak kali. Unlimited. Ada tempat bagi had masa. 15 minit je boleh main. Ada tempat bagi sekali je masuk. Tapi dekat Snowlim Wonderland ni, korang boleh main berapa lama yang korang nak dan masuk berapa banyak kali yang korang nak. Yang penting korang just kena tahan sejuk je. Tak percaya, ini dia lane untuk masuk kali kedua dan ke atas tau. Dari sini pun dah faham, bukan setakat 2 kali, 3 kali, 4 kali atau berapa kali pun korang boleh masuk sini. Cuti sekolah ni, bawalah anak main dekat sini. Dekat Seremban pun dah boleh main salji dah. Permainan dia banyak dan semuanya best-best. Sebenarnya sangat berguna tau, boleh keluar masuk banyak kali ni. Yelah, dalam tu sejuk. Kalau kat tempat lain, masuk sekejap je, lepas tu tak tahan, keluar dah tak boleh masuk dah. Dekat sini, bila tak tahan je boleh keluar. Lepas tu masuklah balik. Tak tahan, keluar balik. Repeat lah banyak kali. Barulah tak bazir duit. Waktu keluar tu nak makan boleh, nak solat boleh, main macam ni pun ada juga. Jangan risau sebab tiket tu memang valid seharian. Lepas tu masuk sini, tak adalah kita tengok je salji tu, tapi ada banyak aktiviti boleh buat. Ada 3 slide. Lepas tu ada juga permainan macam ni. Slide dia memang panjang-panjang dan lajulah sebab buat pada ais. Licin. Spot bergambar pun banyak juga. Dekat tepi ada snow cafe. Yang ni lagi best, boleh makan dan minum dalam salji. Kerusi dia ni pun dibuat pada ais. Yang ni pun boleh masuk banyak kali juga. Ini harga tiket Snowlim Wonderland, boleh masuk mainlah seharian. Tempat lain bayar mahal-mahal, boleh masuk sekali je, rugi kan? So, baik korang datang sini, Snowlim Wonderland dekat Seremban. By the way, kita orang tahu satu tips nak main salji dekat sini, percuma je. Kalau nak tahu, komen dulu.